Okay guys, so welcome back to my vlog. So hari ni adalah Hari Raya Aidiladha. Kita berjumpa lagi di Hari Raya Aidiladha. Hari tu Hari Raya Aidilfitri. So tahun ni family kita orang buat korban tumbang 5 ekor lembu. So sekarang pukul 9. Janji nak gerak pukul 9, tapi Alhamdulillah lah semua masih ada dekat dalam. Kita akan gerak pergi camp askar sebab kita orang akan tumbang kat situ menggunakan kuasa panglima yang kita orang ada. So abah pun kita akan berjumpa di camp askar. Ini adalah outfit kita orang. Kita ada buat baju t-shirt yang sama. So tengoklah macam mana kita cari. Guys, now kita dah siap memakai baju Islam inside. Cukup Islam tak awak. Sekarang baju baru dapat. Baru sampai. Punya panggil. Okey Aras, ada sepatah dua kata Aras. Aras. Cepatlah. Tak ada kata-kata juga. Apa Aras, apa tugas Aras hari ni? Ada 3. Timbang daging. Cakap kuat sikit, tak ada mic tu. Timbang daging. Okey lagi. Malu. Letak daging dalam tapel. Letak daging dalam topel. Okey lagi. Basuh daging. Basuh daging. Basuh babai. Bagi fakir miskin. Bagi fakir miskin. Oi, mantap dah Aras. Tu je. Dah. Okey, cukup mantap. Okay, sekarang kita orang nak pergi cari lembu kita orang. Yes, kita orang nak. Sebab lembu kita sama kan? Ya, yeah. Okay, mantap. So, yang kat belakang tu lembu mama. So, kita nak tengok ni lembu nombor berapa. Kita lembu nombor 1. Bukan, ni lembu nombor 4. Oh, ni ucu lah, ni ucu. Ucunya. Okay, kita orang masih nak hunting lembu kita orang. Ah? Kat sana? Cepatlah. Kita orang masih nak hunting lembu kita orang. Ini siapa weh? Anda ke? Ni anda ke? Anda ke? Zakdi? Apa? Yazid? Siapa ni? Bapak weh tinted nak mampus. Bukan ni? Siapa weh? Siapa weh? Bukan? Takkanlah anda naik kereta company? Anda mesti naik kereta sendiri. Datang dengan family. Anda ambil. Mana weh lembu? Guys, masih tak jumpa. So kita orang tengah nak cari Lembu 1, okay guys. Mission kita orang lembu 1. Man, tu lembu berapa? 2. Tak apa Man, jap. Oh ni lah. Ni lembu 1 dia orang. Tu lah. Masa kita lembu nombor apa? Okay, ni lembu paling besar. Mana weh? Yang hukum. Guys, lembu kita orang missing ke? Kita orang tak jumpa lembu kat mana. Ni lembu teh. Dekat situ ada. Aku rasa yang hujung sana. Itu je yang kita tak tengok lagi. Okay, punya. Kitanya. Itu 45 pun tak tahu lagi. 45 on the way. Ha? 45 on the way. Dah gerak. Dah gerak. Oh, dah bagilah. Sebab 45 ada ni. Nanti anda akan potong ke? Main. Baru sikit dah. Dia tak berani, dia tak berani tenangnya. Dia tak kat sini tengah pancur air soya. Mana boleh makan dulu? boleh. Bagi kita sekejap lagi nak tumbang. So ni adalah air soya sponsored by kita buat semalam. Apa sponsor pula? Semalam buat. Sekabut lah.
Yum. Ya pakai. Pakailah cawan lain. Itu lembu kita orang. Jauhnya lembu kita orang. That is our lembu, guys. Oh, ada Pak Long kat situ. Okay, ni lembu mama. Asyrafil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa berikanlah pertemuan kami dalam majlis ini dengan keberkatan dan limpahan rahmat-Mu agar kami beroleh manfaat perpaduan kebaikan daripadanya seterusnya terhindar daripada segala kemungkaran. Ni lembu nenek. Nenek, ni lembu nenek. Nek, ni lembu nenek. Nenek engkau. Ni lembu nenek. Mak, ni lembu. Ada tengok. Tak nak tengok. Okay, ni tak nak tengok lagi. So, andak yang akan sembelih. Panima. Tak payah dah habis ke? Cakap apa? Ocha, fokusnya Ocha tengok. Ocha, fokusnya Ocha tengok. Ni lembu putih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, Aina punya lembu dah sembelih dah. Aisyah sampai nangis. Ya ke? Ni yang ucupnya. Mesti kena tajam ni. Kenapa lembu kita orang kat tempat susah ni? Okay, so sekarang kita nak pergi kat lembu kita orang. Menempuhi segala lecak. Orang Bandung. Mana lecak? Lembu kita orang. Baby nak sembelih ke? Baby, tolonglah baby. Ni lembu baby. Tanah. Abang nak sembelih. Lambat lagi. Lambat lagi. Takut ni. Takut tak putus urat yang sepatutnya. Dia mai dah. Abang ni tukar sembelih. Saya ni ah. Pakai ikut. Segabut lah. Abi dah beli siap semua. Cacat lah abang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu
ramai penonton kat situ, okay? Penonton yang tak nak lecak, yang tak nak menunggu. Wish, ni fotografer import tu. Dah habis tu. Pegang kayu apa? Ini fotografer import ni. Berjuang untuk melapah budak lepas ni. Tak semua jangan curi tulang. Tak curi tulang lah. Tadi video saya dapat tak? Saya berbelakang dapat. Kita import fotografer, okay? Okay? Takut ke? Takut. Ya. So ni makanan kita orang. Tahu langsung. Tak masuk pergi lagi. Okay, so sekarang semua lembu kita orang 5-5 Dah dikorbankan. dah siap sembelih. So tengah aktiviti melapah. Are you going to melapah? Yes, exactly. Yeah, girl. Nak ada experience. Okay, we are going to melapah. Okay, so kita tengah tunggu lembu kita orang kat sini. Yang ni paling function pegang ekor, tapi boleh lah. Boleh lah bawa ID. Ramai saya je balik. Tiba. Penat ke? Penat potong lembu? Bukan. Bukan? Penat sebab entahlah. Entahlah. Okay, ni VIP yang kedua duduk sini. Dia datang korban ke piknik? Ni korban ke piknik ni? Makanan punya banyak. Takutlah balik lapar. Baru nak kerja pun belum start. Dia tengok lembu ke tadi? Tengok ke tak? How you feel? Takut. Okay, belum apa-apa dah makan. Lepas ni lapar sebab dah makan. Benar. Macam ni tuan lembu dia guys. Man, kacau-kacau je man. Sekabut lah. Lapar? Sikit? Lapar? Ramai sangat. Tak apa. Apa? Ni lembu nakip. Mana ada, bukanlah. Bukan lembu nakip lah. Bukan. Lapar? Hari tu tadi saya Ni dah pegang. Tadi saya tackle lembu macam semua orang tak boleh tahan tau. Ya ampun lah. Macam boom. Seorang amat. Bodoh lah. Kita tengok lah. Sekejap. Habis dulu, okey, pasti dulu. Okey, jangan lepas. Jangan lepas, lari lagi. Okey, melaporkan cuaca sangat panas. Panas-panas doa weh. Semua orang still going strong. Melapah. Tengok Hei, function tu. Function tu kan. Mana? Ha? Kaki lembu. Ni lembu siapa ni? Berat. Memang berat ke? Berat lagi. Dia ni tak habis-habis lah. Okay. Bang. Kita buka kaunter je kat sini. Kaunter jualan daging. Dua, tiga. Bagi lembu sikit. Dia bersin. Kalau bersin risau lah. Tarik dah kat bawah. Aku dah tarik kat atas. Kau ingat dia nak buka sendiri. Tidak. Tarik rendah dia. Kemana tak? Kau ingat dia kaki balik? Pisau ni pisau. Ni kaunter kedua. Kaunter agihan daging kita. Ini daripada tadi buat Salah. Ini timbangan Al-Mizan. Okey? Takutlah. Macam mana pula? Ni nak Okay, so Lily buat apa kat sini? Tengok lembu ke? Mana lembu Lily? Kak. Siapa paling tinggi? Aina ke? Acu. Siapa paling tinggi? Sama. Inara. Ya ke? Sama lah. Sama. Dah jangan gaduh. Okay, abang-abang sekarang kita tengah melapar guys. Yan, abang-abang sekarang tengah melapar. Kuat pula. Jaga-jaga Pakai spek bersebab. It's a view. Pakai spek bersebab. Pakai spek hitam bersebab. Bukan panas. Kena bijak. Ni adalah tunggangan kita besok di akhirat. Allah Di tepi akhirat. Takbir. Okey, insya-Allah. Dia akan membawa kita melintas dengan selaju kilat. Amin. Amin. Smile. Dia jangan betul-betul. Dia betul-betul. Cepat.
Want to smile? Nenek nak pergi mana? Nak pergi mana? Nak pergi mana? Nak pergi mana? Tengok lembu. Panas. Panas. Dah macam cakap orang bisu. Okey, kita ada counter agihan daging. Ni daging sekilo kak? Ni daging untuk Asnaf. Asnaf kan? Ya. Ha, ni Asnaf. Ini ambil satu kan ada duduk. Kak, daging sekilo. Tiga, 1, 2, 3. Okey. Bang, mana daging ni? Sabar. Orang tu nak. Boleh satu. Okey, kita orang akan melapah daging. So pakai apron. Macam dekat hospital guys. Dah pakai kak, pakai baju. Apron dulu. This is our outfit for Ya, anak dia dah kepanasan lah. Anak api tu mengarut. Islamic inside. Nah, tu duduk dalam kereta lah ngah, panas. Yalah, makan sana. Tak servis. Boleh makan, pergi makan, pergi makan. Asal dia nangis? Nenek. Aku kan. Sini, kamera. Please. Please. Okay, mantap. Okay, penjual-penjual daging dah ready. Okay, so guys. Tadi sebab Sekilo kak? Kak, sekilo kak? Kilo dek. Dek, daging belum sampai dek. Kakak import. Okay, so sekarang tengah bahagi daging kat belakang. Saya bagian timbang. Angah potong ikan timbang. Nak juga. Apa benda kau dah 100 gram tak payah potong. Sapu. Faham tak? Oh. Benda kau dah 100 gram dia tak payah cincang. Alah, bapak kau buat apa? Letak dah sini. Kau masuk dalam bekas ni. Masuk dalam bekas. 100 gram kan? Ni tak 1 gram. Nampak? Kau tahu? Kalau 1 gram separuh ni je gila. Nombor 3. Semua bagi kat dia. Kita buat nombor 5 je. Nombor 3 bagi kat dia langsung kat sana. Kita buat nombor 5 je. First. 3. Okey. Gula. Baiklah Uju. Tak payahlah bodoh. Ha? Dah 3 lagi. Aku dah try tengok muat tak muat sekilo. Potong kecil. Potong. Muat kalau perempuan yang buat mesti muat. Dah lupa buat. Tangan jalan, jangan mulut je. Tak ada. Tak ada, jalan. Mana masalahnya? Alamak, ni dah kena pindah. Ni masalahnya. Love. Kan pisau yang ayah bawa tu. Belah sana pergi tengok sini. Come on lah. Kita nak lapar ni Mulut jangan bising sangat Pak Lima datang tau, cek. Jangan dekat-dekat Dilarang dekat-dekat. Ni buat apa? Aduh. Daging tak sampai gini. Oh, daging tak sampai lagi. Okay. So, kita orang tunggu daging. Panas. Walaupun panas kita. Makanan. Ni tunggu apa ni? Daging ni. What a view. Ya, semua tengok kau ya. Kita jumpa daging. Semua tengok kau. Tak apa. Tio. Berfunction tu Nabil. Yang belakang tu. Yang belakang. Wow. Ni perut tau. Perut nak buat apa? Nak perut-perut Tak struggle betul yang dua tu. Ni perut, hati, paru. Mama tak ni. Tinggal je dulu. Biar je dulu. Nanti kita settlekan. Putih settlekan. Alah, geli lah. Dia tak ada tempat. Letak je dulu. Letaklah dek. Gantung. Tak payah dua orang ni. Cepat. Yang tu pegang tau. Sambil lapar pegang. Lepas tu, bagian sini ya. Kakak ambil penimbang tu atas tu. Ni ambil kat sana. Borak ke sana. Di kamera. Tak teruskan. Bukan. Tak tajam. Bukan potong tajam. Pisau betul apa tu? Tak cukup tajam ah. Banyak.
Man. Okey. Pandai tak? Guys. Apa lebih sikit apa? Masalah pasal. Tidak ada. Duduk. Awak ikut apa ni? Awak ikut apa? Ha? Ni pun siapa kat Ika? Awak nampak power lah. Tak nampak. Tak jalan tadi. Ni Rasen. Jangan record saya. Jangan ikut saya. Nanti takut viral. Bukan saya ni. Jangan ikut saya. Yang dicemari masihkah punya bicara menjalinkan yang terpisah semarak terus berusaha pastinya ia akan berjaya. Daging lembu. Okay. Aisyah jaga ke? Ya. Haras, saya siapa? Saya siapa? Afi daging siapa ni? Ini kan bukan. Ayum. Tu daging yang sama. Haji. Yang ni tak tahu. Tak, Uti buat apa ni, Dek? Tak gerak pun dari tadi. Tak tahu nak gula kat mana. Uti ni tak gerak pun, duduk. Tengok mesin tu. Kau ingat yang sini buat putih ni lah tu. Saya tak nak potong air tu. Saya nak potong. Kenapa kakak dah stop? Pisau. Ini oleh abang. Betul awak betul tak? Pakcik mana nak tangkap pun? Diam! Aduh! Ada di sini lah Abang Lima. Pakcik mana? Pisau konsen lah. Minum mak. Kau macam kita pasal. Belum. Okey, bagi mak. Dah. Tak kau pisau. Dia nak saya ingat ketam ni bang. Mak. Baik, wake up. Lagi bang. Jadi tak. Ini seumur hidup baik. So, masalah kulit kan? Masalah kulit kan? Mai. Libas pakai ni. Dah ada pencuci. Saya dah lepas sambung tadi. Sambung ni pula. Abang bagus lah. Function lah. Awak boleh makan daging lebih malam ni tau. Betul eh? Ha? Betul eh? Tak tipu eh? Saya tak tahu. Awak ambil je lah. Tak, dah pasal dah. Station air dah 200 kali top up. Air. Apa perasaan? Penat? Oh, enak banget. Penat ke? Segap. Okey, apa perasaan? Perasaan? Panas. Penat dan panas. Salon satu.
Terima kasih. Tak payahlah nak tunjuk macam paling bekerja, tak payah kasut. Memang bekerja. Segah apa lah. Orang lain elok je pakai kasut. Ni tak payah. Orang kampung. Bukan kan? Kampung jangan relax je. Ni jalan gegar-gegar. Dah bangun? Tengoklah yang nak basuh tangan tu berapa puluh ribu. Oh, okey. Nak? Ada. Takut. Tak payah, muka tak payah pedas sangat. Tak tengok orang lain basuh kan. Tak kena apa-apa pun. Aku pun sentuh ni air. Cepatlah. Baru basuh kuku tadi. Ada solong banyak ke tadi? Ha? Ya. Betul. Sini nak. Jangan tak ramai. Sini ramai. Sini. Rasa ni kita habis kat sushi yang ni. Buat ni yang Malang okey. So, sekarang tengah proses melantak ni guys. Okay guys, so kita dah habis kita punya korban. Alhamdulillah dah selesai. So, sekarang nak balik rumah, nak mandi, nak bersiap-siap untuk kita edarkan daging and also untuk masak sup tulang malam nanti. So, itu saja dekat camp. It was a good experience lah by the way. So, semua orang tengah tunggu nak balik. Okay bang, hari ni kita akan makan mata dengan abang-abang Askar, okey? Kita akan makan mata dengan abang-abang Askar. Tengok. Abang-abang Askar. Okey? Dia kena muntah. Kelam sini je. Tengah. Jangan pilih. Kau jauh apa? Bagi dia bocor. Allah. Buat dikit lah. Cepatlah. Memang patutlah kena makan mata. Macam potong kat dapur. Tak potong pun. Kuat sikit. Tak payah gigil. Terus. Terus. Sedap. Tak ada rasa apa-apa sangat. Sedap. Macam jelly lah. Ya tak payah korek kat betul kau makan. Tak payah. Baras. Aras balik rumah Oyang ke balik rumah Aras? Saya rasa Arif pada rumah orang baru bagi daging. Okay. Cuba kat rumah Oyang ke? Nenek ikut dah. Ya. So kita nak dua orang kan? daging. Lagi boleh bawa kelas. Kita nak agak daging guys. Okay, pusing sikit. Pusing. Segak apa lah. Abang lagi. Okay, kita akan pergi ke rumah seterusnya. Culik the way. Raya. Ni penjaga kat belakang. Memang tu je ke tahu kelajuan motor tu? Oh, boleh lagi. Sama. Jangan, salah semua. Mana laki? Oh, okay. Dua. Segabut. Ini aku bagi motor dah. Kalau aku tak bagi motor tadi. Satu daging. Dapur. Dia dah lapar nak makan daging. Campur bodoh naik. Saya tahu pergerakan awak. Satu. Sama-sama. Selamat Hari Raya. Lagi satu. Lagi satu eh? Nama ada tu. Siapa satu ni? Selamat Hari Raya. Saya kena pakai kasut lah. Tak boleh lah pakai slipper macam ni. Kenapa awak pakai slipper? Kau kena lari. Alamak, saya tak tahu pula. Baik. Tak ada orang. Okay, next. Segabut donat ni. Okay, gerak. And is literally holding her life dekat window. Okay, guys.
kalau pintu tu terjabut dengan dia melayang. Berapa? 1. Selamat Hari Raya. Lepas sikit. Mana nak tanya? Dia bagi nombor lot 201 lot. Tak. Dia bagi. Ada. Bongok lah. Bongok lah macam. Ni macam mana nak masuk Ayo. Pit dah Man? Baru datang. Empat. Yelah. Saya kalau staff saya tak nak. Ambil je lah nak. Tolong jangan mengular tolong jangan mengular. Orang ketal, kena darah. Orang nak beli aiskrim dah. Jalan. Masalahnya Mike. Oh, naik kereta. Babe, kat sini ada ni. Cepat. Kata. Nama. Assalamualaikum. Jangan dah. Kucing pula tu. Assalamualaikum. Ni bagi daging korban. Sama. Selamat Raya. Di rumah Cik Rohani ke? Nak bagi daging korban? Boleh. This is the real Asma. Kita teruskan perjalanan. Oh. 10. Assalamualaikum. Ni rumah Muhammad Rahman ke? Nak bagi daging korban. Mana? Masuk. Cepat. Ni rumah Encik Ada Aziz ke? Nak bagi lagi korban? Pintu mana sih? Pintu ni ke? Saksikan kegigihan orang. Saya dah habis lah. Kau apa? Dah habis? Penutup dia tak tahu mana. Kau tengok. Okay, kita orang berhenti isi minyak. Tolong pengarah program kita nak claim RM400. Sekejap. 400 okay? 400 pusing seluruh kampung. Bukan setakat bendahara, Seri Amar, Belantik, Majidi. Untuk Kapan sudah? Sebab tengah 2. kita lagi 2 ni nak pergi. Tolong dengan 400 nak clear separuh pun jadi lah. We did it guys. We did it guys. Betul. Tak ada apa. Dah. Balik. Boleh je duduk tadi. Guys, we did it guys. Telepon aku mana ni? Dekat dalam tu. Kita orang dah habis mengagihkan 100 lah. Dia berjaya tu. Sumpah susah weh, sumpah. Nak mencari satu persatu. Ya, nak mencari satu persatu rumah dengan nombor rumah yang tak apa-apa. Oh my god. We almost dead. Memang rentung cak kita orang tadi. We are hungry, so harap-harap sampai rumah. Sup daging dah siap, okay? Amin. Macam dengar. Rindu bini tak? Oi. Rindu bini. Muka tinggalkan bini. Dah kejap weh. Tahu tak kita dah hitam dah agak-agak.
Kesian Alia. Alia je. Alia duduk je tau dekat tadi. Yang duduk belakang. Alia kau jaga je tau. Alia ada duduk kat Badan hitam di atas ni. Tahniah. Nak masuk ketiak. Baru aku nampak Tasha. Tasha kat dalam Okay, apa perasaan kalian? Weh, hitam weh. Sumpah panas. Ada perasaan dah. Dah tak ada perasaan kan? Kira dah kehabisan kata-kata. Dah kehabisan kata-kata. Yan, aku ada hadiah untuk kau. Tak payah dah kau berkorban. Bapa masih nak kerja muda. Ha? Mereka apa? Tak ada dah tahun depan tak ada korban dah. Penat Tahun depan tengok vlog Ika je. Kita tengok vlog je. Kita nampak lagi. Kita tengok je lembu. Kita tengok je. Motor yang ada tepi tu. Jalan. Ala yang ada tepi tu macam motor gas tu. Hang cakap, tahun depan kita pakai macam ni baik ke? Setahun je kan? Ni kita buat setahun je. Guys, we did. It's a wrap. Wow. It's a wrap. It's a wrap. Okay, sekarang sesi makan sup pula. Ya guys. Chef malah tak pakai saya pula. Yang itu Hello. Okay, kat sini ada sesi buat gelas lead by Kak Nadia. Tadi lah urung air. Siapa ambil air banyak? Ni adalah cara kita untuk menggunakan budak-budak daripada kita tengok spend masa dekat phone. Supaya diorang duduk setempat pun ya juga. Boleh. Sabarlah. Kita punya second order. Kau punya dengan ikan kena order. Sus guys. Kita terus cakap kita terus sebut nama je. Dia macam ni. Kena buka Ya. Tak, cocok je boleh. Tapi kena cocok serum. Aduh, nak kena ajar pula. Awak janji Awak janji Aku nak check dia buat. Macam nanti. Aku pun tak kena macam. Awak boleh suka Gen Z lah. Util lagi Gen Z daripada Gen Z. Kejap, aku check betul ke tak kau punya. Bagi Util minum lagi sekali. Tapi silap. Patut ambil yang tadi je yang manis. Tadi yang mana? Tapi ni still okey. Yang tadi dia apa? Order apa? Baik. Less sugar. Ni less sugar. Umur dah berapa? Umur dah berapa? Ya okey je. Aku okey. Terima kasih Kak Nadia. Semoga dimurahkan rezeki Kak Nadia. Besar. Okay. Semua besar. Terima kasih Kak Nadia. Lagi sweet. Spanish latte regular. Siapa? Kau punya? Terima kasih Kak Nadia. Video. Kena tadi korban. Baik. Hafiz jangan main pisau. Bye. Hafiz, tengok sini dulu. Bye. Hafiz. Ayas. Besok urut. Lili. Bye bye. Lili. Kau dah anak kecil? Kau dah anak kecil? Tak, tolong mama dah tunggu. Nampak? Kenapa kakak? Allah. Ini biasa, ini bukan normal. Lili. Bye. I love you. Lili mah risau balik ni tak tidur. Ni. Bye deh. Berapa darjah MC. Tak payah. MC tak MC. Cuba je kita. Weh, bau kereta baru siap. Bau kilang dua ni. Oi. Bocek baru. Bye macam. Okay, so itu je lah ada kita untuk kali ni. Sekarang dah pukul 10.30 guys. Barai doa. Ni kalau baring hilang. Ni kalau tutup mata buka esok pagi. So it was a long day and a fun one. Memang sekali seumur hidup kot pengalaman ni. So thank you lah dekat Abah Taufik sebab arrangekan benda ni sampai jadi. So kita orang pun dapat merasa handle korban sendiri A sampai Z. Abah Taufik lah yang paling banyak handle sebenarnya. Kita orang just tunggu program tu berjalan.
Alhamdulillah cuaca pun baik, tak hujan. So memang sangat-sangat lancar. Pada sembelih pagi tadi, lepas tu lapar, lepas tu agih daging apa semua. Semua pun memberi kerjasama yang baik. Semua memang dah barai gila. Memang ya Allah, sumpah tak ada tenaga dah. Itu je lah raya korban untuk tahun ni. InsyaAllah ada lagi tahun-tahun depan, tapi tak buat korban lah. Sebab mostly family pun dah buat kali ni. And kalau buat pun orang just hantar kat orang suruh sembelih. And macam tu je lah kan. Nak cakap thank you juga dekat Andak dan Askar dia. So kalau tak ada Andak pun susah juga kita orang nak cari tempat nak sembelih, nak jalankan program ni. Itu je lah vlog untuk kali ni. So harap semua orang enjoy, semua orang dapat ingat benda ni sampai mati. Sebab kita memang dah takkan buat lagi. Semua dah serik, tak nak buat dah. Terima kasih dekat orang-orang yang handle, orang-orang yang masak sup daging, mak-mak kita orang, semua yang beli barang, yang beli bahan. Terima kasih banyak-banyak. And semoga kita jumpa lagi dekat next event family kita. So itu je. Bye-bye. Korban! Ada wajahmu di bingkai itu, senyum kecil di sudut biru, mata berbicara meski bisu. Kamu pergi, aku sendiri. Foto ini yang menemani, foto kenangan takkan pudar. Meski waktu terus berputar, rindu diam-diam menghantam. Kamu di sana, aku tenggelam. Langit pagi serupa abu, seperti hatiku tanpa kamu. Dingin menari di ruang semu, kamu jauh, hati rapuh. Foto